Mungkin dia ada rasa sikit lah kan, sebab kita cabut. Kalau tengok tu sisik dia tu macam berdouble. Dia pernah tercabut tapi dia tumbuh kurang baik lah. Dia tumbuh tak keras, dia macam lembut je. Jadi arwana ni kita pensangkan lah untuk operation drop eye, PLJ dengan grooming lah. Mana yang sisik rosak ke, yang perlu cabut ke kan. Lepas tu dia nak salon sekali lah. Kalau tengok yang ni model dia polka dot. Ada orang panggil belly, ada orang panggil polka dot. Dia yang sama lah. Apa ni macam? Macam ni lebih kepada belly lah kan. Sebabnya dia duduk lalu dekat perut. Macam ada dua kan? Kalau tapi polka satu dot tu lah. nampak aduk sampai atas. Tapi benda yang sama je lah, tak ada benda lah. Jadi buat mata, cabut sisik tadi, buat mata dengan PLJ dia. PLJ dia pun tak banyak pun, sikit je. Dalam tu sikit je. Tu polka dot dia, sedap dia tengok. Lepas tu last sekali grooming lah. Dia suruh cari ekor sikit. Pada siap tu biasa kita terus letak dia dalam aquarium lah. Sisik yang tadi tu dah cabut. Dia punya polka dot dia gelap kan, ikut kan. Memang terang lah. Cumanya tak, orang cakap tak cross lah sampai ke atas. Tapi bawah perut penuh. Tengok dayung dia kan, ada tulang hitam tu. Itulah kalau nak tanda polka dot yang betul. Tulang-tulang fin dia semua ada hitam-hitam tu. Itulah genetik dia yang kacau tu. Ni dah siap lah mata, mulut. Tapi ni video selepas beberapa hari lah. Sebab lepas operation tu tak sempat saya video rupanya.